Semua, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan 3 resepi kuih tradisional. Mari kita mulakan dengan resepi pertama. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan lagi-lagi resepi kuih tradisional. Baiklah, yang pertama sekali di sini saya rendam dulu semalaman kacang hijau lebih kurang 1 cawan setengah. Kemudian, kacang yang telah direndam selama semalaman tadi tu saya akan rebus sehingga ia melembut. Baiklah, tadi saya dah cek kacangnya dah pun lembut dan hancur bila ditekan. Jadi selanjutnya saya lanjutkan lagi dengan masukkan gula melaka lebih kurang 2 biji. Untuk kuantiti kemanisan sesuaikan dengan selera masing-masing. Jika misalnya tak ada gula melaka ataupun gula merah, anda boleh je guna gula putih, tak jadi masalah pun. Ni pun nanti saya akan tambahkan sedikit gula putih. Kemudian di sini juga saya tambahkan sedikit garam. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan memasukkan kelapa parut. Untuk kuantiti kelapa parut ni saya masukkan lebih kurang 1 cawan setengah macam tu. Kalau nak letak lebih pun tak apa. Sebenarnya kalau kelapa parut ni nak masuk awal pun tak apa. Ketika kacang kita tu mendidih, nak masukkan pun boleh, tak jadi masalah pun. So ni sekarang tinggal gaul rata. Yang terakhir sekali saya masukkan tepung gandum lebih kurang 1 cawan. Okey, kalau misalnya masih lembek, anda masaklah sehingga ia kental ataupun pekat. Nah, nampaknya ia dah pun masak dengan sempurna. Nampak tak ada air dah. Ni pekat. Jadi ni tinggal sejukkan. Kalau misalnya dah sejuk, sekarang kita lanjutkan ke tahap yang seterusnya. Ambillah sedikit lebih kurang 1 genggam macam tu. Lalu anda bentukkan ia menjadi bulat. Ni sorry dah tak berapa nampak sangat. Anda bentuklah bulat. Untuk saiz sesuaikan selera masing-masing. Kalau suka sedang boleh buat yang sedang-sedang. Kalau misalnya suka besar, buatlah saiz besar. Kalau misalnya susah nak bentukkan, melekat kat tangan, letaklah tepung sikit kat atas tu, tak jadi masalah pun. Bagi elakkan ia dekat. Banyak juga yang saya dapat, tapi lupa. Saya nak kira sampai akhir. Saya kira separuh je. Lepas tu saya lupa. Tu kan saya cakap memang dapat banyak. Dan tada! Selesai sudah proses bulat membulat, bentuk membentuk kita. Next, saya akan lanjutkan untuk kulit luar pula. Saya masukkan lebih kurang 1 cawan tepung beras dan setengah cawan tepung gandum. Kemudian sama macam tepung gandum, tepung jagung juga setengah cawan. Kemudian saya juga menggunakan 1 biji telur. Nak bagi crispy, saya tambahkan sedikit lebih kurang 1 sudu margarin. Macam biasa, tambahkan sedikit garam sesuai selera dan juga gula. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit pewarna kuning dan air kapur bagi renyah ataupun bagi crispy kita punya gorengan ni. Letakkan lebih kurang 1 sudu air kapur tu. Kalau boleh adalah air kapur tu, barulah sedap kan. Kemudian letakkan air, jadikan ia adunan yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Dia jadi macam ni. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan proses goreng-menggoreng. Tuangkan minyak menggoreng secukupnya. Lalu panaskan minyak. Kemudian anda ambil adunan yang telah anda bulat-bulatkan tadi tu. Lalu kita masukkan ke dalam adunan tepung yang telah kita bancuh tadi tu. Anda salutlah kita punya adunan tadi tu yang anda bulat-bulatkan tu dalam adunan tepung. Bagi merata semua. Kalau misalnya minyak dah panas, kita masukkan. Kita goreng sehingga ia kekuningan ataupun garing. Lakukanlah proses ini sehingga kuih anda tu habis. Jangan lupa untuk balik-balikkan agar ia masak dengan sekata. Ini betul-betul crispy tau. Lembut di dalam dan crispy di luar. Sangat sedap. Nama kuih ni kuih kasturi. Anda wajib cuba tau dekat rumah bagi yang belum pernah mencubanya.
Tapi kebiasaan untuk rakyat Malaysia, mereka pasti tahu kuasa kuih ni, dan kebanyakan daripada mereka telah cuba pun. Tak pernah makan lah, senang kata. Kalau misalnya dah bertukar warna, dah garing, dah masak dengan sempurna, boleh angkat dan toastkan. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup mudah, sangat sedap, bahan yang digunakan juga tidak banyak, dan ini dia hasilnya. Tada! Akhirnya selesai sudah proses menggoreng kita. Berikut ialah hasil akhir. Aduh, ni panas sebenarnya ni. Nampak tak? Dalamnya macam gini. Tu kan, lembut di dalam dan crispy di luar. Alhamdulillah, selesai sudah. Saya berharap anda boleh mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia betul sedap ataupun sebaliknya. Kalau suka, jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Okey, bye-bye. Selamat mencuba. Selanjutnya, mari kita beralih ke resepi kedua. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi kuih keria. Nah, pertama sekali saya nak lenyekkan lebih kurang 500 gram keledek kuning. Keledek ni sebenarnya dah manis dah. Kemudian saya nak masuk 1/2 cawan tepung gandum. Kemudian saya letak garam sedikit supaya ada rasa. Dan juga letakkan sedikit tepung beras, lebih kurang 1 sudu macam itu. Nah, kemudian kita gaul rata bagi sebati kesemuanya. Dan bagi nak memudahkan kita menggaul, kita guna tangan. Jangan lupa cuci bersih dulu tangan, lalu kita gaul ataupun kita uli sampai ia bertukar menjadi dough macam gini. Nah, nampak tak? Dah tak ada putih-putih lagi, semua dah sekata keledek dan kita punya tepung tu. Kemudian di sini saya nak sapukan minyak sedikit kat telapak tangan. Lalu saya nak bentukkan dia menjadi bulat macam donat gitu. Tengahnya kita lubangkan sewajarnya kuih keria macam mana. Lakukan proses ini sehingga adunan kita habis. Kalau nak cantik mungkin boleh guna cetak. Macam saya cuma bentukkan sendiri sebab nak buat makan sendiri. Jadi tak buat jualan. Nah, ni dia. Setelah selesai proses membentuk, sekarang mari kita ke langkah yang selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, ambil kesemua adunan telah kita bulat atau bentukkan, lalu kita nak goreng kesemuanya sehingga ia masak dan garing. Nah, siapa dekat sini suka sangat makan kuih keria? Ini antara salah satu kuih kesukaan atuk saya. Dan biasanya kalau buat kuih keria ni, saya suka keledeknya lebih, tepungnya kurang. Kalau tepung lebih tak sedap, nanti keras. Kalau keledeknya lebih, nanti dah sejuk pun tetap lembut dan sedap. Jangan lupa dia bolak-balik agar ia digoreng dengan sekata. Setelah kekuningan dan garing dah masak, boleh angkat dan toastkan. Kemudian kita sejukkan ataupun kita sisihkan ke tepi. Pastikan ia betul-betul sejuk, baru kita ke langkah yang selanjutnya lah. Sambil nak tunggu dia sejuk tu, kita nak buat air gula. Di sini saya masukkan 1/2 cawan gula dan 1/2 cawan air. Ini saya guna kuali yang sama, jadi bukan kotor. Nampak kan macam ada hitam-hitam tu tadi bekas goreng keledek tadi tu. Nah, kemudian biarkan sehingga ia mendidih kuat dan matang ataupun tualah gula kita tu. Lalu letakkan garam sedikit agar ia tak manis, sekadar manis. Ada juga asin-asin secukup rasa lah, senang cakap. Saya juga tadi tambahkan daun panas supaya dia wangi. Kalau gula kita tu dah tua, bolehlah kita masukkan kita punya kuih keria tadi tu. Ni kita tinggal salut lah. Salut bagi merata. Dan saya juga nak tambahkan sedikit tepung gandum. Ni yang nanti bagi kuih kita cantik. Kalau tak nak letak pun tak apa juga, tapi lebih baik diletak, okey? Nah, ini dia kuih yang telah siap kita salut ataupun kita sira. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana menurut anda? Cukup mudah kan resepi kita pada hari ini? Simple sangat bahannya dan cara pembuatannya juga tidak susah. Jadi nak tahu sedap tak sedap, kenalah cuba sendiri di rumah dan menilai sendiri sama ada ia kena atau tidak dengan teka anda. Ini crispy garing di luar dan lembut sangat di dalam. Rasanya sedap, manis, lemak, cukup rasa. Mari kita beralih ke resepi yang ketiga.
Wow. Wanginya. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi yang cukup menarik. Nah, pertama sekali di sini apa yang perlu kita lakukan adalah panaskan dulu pengukus, tuangkan air dalam pengukus dan panaskan pengukus. Kemudian di sini saya nak kukus tepung beras lebih kurang 200 gram. Kukus tepung beras tersebut selama 20 minit. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan gula melaka atau gula merah. Saya nak hiris-hiris tipis macam ni ataupun kita hancurkan je lah, senang cakap. Nah, kemudian di sini saya nak masukkan 200 gram kelapa parut. Sepatutnya kelapa parut yang digunakan ni kelapa parut muda. Tapi sayangnya dekat rumah saya adanya kelapa parut tua. Malas pula saya nak pergi ambil kelapa dan memarutnya. Nah, ni kemudian saya masukkan tepung beras yang telah kita kukus tadi tu. Dan jangan lupa masukkan garam, lalu kita gaul rata bagi sebati. Jadi ingat ya kawan-kawan, gunakan kelapa parut muda. Nah, kemudian saya letakkan sedikit saja gula. Dan kemudian ini kita campur bagi merata. Nah, kemudian saya nak masukkan lebih kurang 100 ml air, lalu kita gaul rata. Masuk sikit-sikit je tau. Nah, kemudian mari kita ke langkah yang selanjutnya. Ini saya masukkan ke dalam periuk kecil. Kalau nak guna cetak pun boleh, atau mungkin nak guna loyang pun boleh juga. Lapisan pertama saya masukkan campuran kelapa parut dengan tepung beras tadi. Kemudian di atasnya saya letakkan gula melaka ataupun gula merah. Kemudian saya tutupi lagi dengan kita punya kelapa parut. Dan begitu jugalah seterusnya sehingga adunan kita habis. Nah, kira-kira anda tahu tak resepi kita hari ini dinamakan apa? Kalau kat tempat anda namakan kuih ni sebagai apa? Oleh kerana saya gunakan kelapa tua, jadi tekstur daripada kuih saya pada hari ini akan kasar. Kalau anda guna kelapa muda, dia lembut, dia cantik je bentuknya. Nah, ni sekarang kita akan kukus lebih kurang 30 minit. Nah, ini dia setelah 30 minit. Nampak tak? Tekstur dia agak kasar sebab saya guna kelapa tua. Nanti anda guna kelapa yang muda tau. Jadi nanti tekstur dia lebih halus dan gebu gitu. Dan lebih cantik lah tampilannya. Tapi jangan salah, ini rasanya juga tak kalah sedap. Nah, ini dia. Sekarang kita nak potong. Tu rasa dia sedap, sangat lemak, manis. Dan paling penting bau dia tu harum sangat, harum semerbak waktu kita kukus. Jadi lepas ni kalau ada kelapa parut, ada gula merah atau gula melaka, cuba resepi satu ni. Jadi jangan lupa tekan like kalau suka and subscribe for more video. Bye bye guys.